Janganlah engkau putuskan ikatan silaturahim antara kami. Kekalkanlah kasih sayang, persahabatan dan ukhuwah yang telah terbina. Jika jarak menjadi pemisah, jadikanlah doa sebagai penghubung. Puan Hasrah ataupun lebih mesra dalam karangan rakan-rakan guru dan staf sebagai Kak Has. Saya difahamkan selama 11 tahun beliau di sini di SK Fedah Pasu 2 dan beliau akan berpindah di tempat baru. Jadi saya mewakili suara ataupun ucapan rakan-rakan guru dan staf. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kak Has atas segala jasa, pengorbanan dan ilmu yang dicurahkan kepada kamu semua dan juga kepada kami as a rakan sekerja lah. Jadi untuk itu saya mengucapkan selamat menjaya Kak Has di tempat yang baru. Jangan lupa kami kat sini. Saya secara peribadi ingin memohon maaf sekiranya sepanjang Puan Nasrah di sini kan jika ada kesilapan daripada saya ataupun guru-guru memohon banyak-banyak maaf lah atas kekhilafan halalkan makan dan minum dan apa segalalah jadi saya mendoakanlah agar Puan Nasrah sentiasa berada dalam keadaan yang baik, kesihatan yang baik, berada dalam kebahagiaan apabila berada di sana. Dan jangan lupakanlah kami warga Sekolah Kebangsaan Pasu 2. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimahi Tuan Guru Besar Encik Azni bin Muhammad, GPK Pentadbiran Encik Muhammad Rasid bin Kasar, yang dihormati GPK Encik Azli bin Musa, rakan-rakan guru, AKP serta murid-murid sekalian. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua warga sekolah, khususnya warga PPKI kerana atas segala kerjasama, bantuan dan tunjuk ajaran sepanjang saya menjalankan tugas sebagai pembantu pengurusan murid di PPKI. Sepanjang berada di sini, banyak kenangan dan pengalaman yang telah saya lalui bersama guru, rakan PPM dan anak-anak PPKI. Setiap senyuman, kelak ketawa, cabaran dan kejayaan anak-anak istimewa ini akan menjadi kenangan yang sangat bermakna buat saya. Saya amat bersyukur kerana berpeluang menjadi sebahagian daripada keluarga PPKI walaupun tugas sebagai PPM. Kadang-kadang mencabar. Kasih sayang dan keikhlasan anak-anak PPKI menjadikan setiap cabaran terasa berbaloi. Tidak lupa juga kepada rakan-rakan guru yang lain walaupun saya berada di PPKI, tetapi kalau ada program banyak juga membantu dan memberi kerjasama. Pada kesempatan ini juga saya ingin mohon maaf atas segala kesilapan, kekurangan sepanjang saya menjalankan tugas. Jika ada tutur kata yang kurang menyenangkan, perbuatan yang tidak disengajakan, saya mohon maaf dengan seikhlas hati. Buat guru-guru dan rakan PPM, terima kasih kerana saya memberikan kerjasama dan sokongan buat anak PPKI yang saya sayangi. Teruskan belajar, teruskan berusaha, menjadilah insan yang baik. Kalian sentiasa berada dalam ingatan saya. Sesungguhnya perpisahan ini bukanlah bermakna terputusnya hubungan, tetapi membawa kita kepada satu perjalanan yang baharu. Semoga silaturahim yang terjalin akan terus kekal walaupun kita tidak berada lagi di tempat yang sama. Akhir kata, saya doakan semua seluruh warga sekolah terus berikan kesihatan, kebahagiaan, kejayaan dalam melaksanakan amanah mendidik anak-anak. Sekian, terima kasih. Kini tibalah kita ke acara penyampaian cenderamata.
Majlis menjemput wakil daripada pihak pentadbiran untuk menyampaikan cenderamata kepada Puan Hasrah. Dipersilakan. Dijemput Guru Besar untuk menyampaikan cenderamata. Unit HEM Unit KOKO Unit PPKI dulu kita pernah bersama, berjanji dan bercinta. Ini nyata kau mungkiri segala janjimu itu. Di manakah letak kejujuranmu? Seterusnya prasekolah minta bangun. Prasekolah. Okey. Beratur. Air mataku jatuh berlinangan, ku genggam gambar dalam pelukan mesra. Tak mungkin dapat ku melupakanmu, sayang, di dalam dunia. Kata akhir kami, seluruh adik sekolah Pasu 2 mendoakan agar Puan Hasrah sentiasa diberikan kesihatan, kebahagiaan dan dipermudahkan segala urusan dan terus sukses dalam setiap langkah yang mendatang. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Jika ada umur yang panjang, insya-Allah kita berjumpa lagi. Dengan itu, maka berakhirlah sudah majlis kita pada hari ini. Saya bagi pihak majlis bermohon maaf atas segala kekurangan dan kekilafan sepanjang mengendalikan majlis. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.